Roh orang-orang yang baik yang dinaikkan ke langit, adakah mereka tetap di sana atau kembali ke kubur? Tuan-tuan dan puan-puan, dia akan kembali ke kubur. Sebab apa? Sebab di sana ada soal jawab oleh malaikat yang akan mendatangi dia, yang akan berbicara dengan dia. Tuan-tuan, cuba satu saya duduk sembang dengan sahabat-sahabat tadi dekat sambil duduk makan tadi, dia duduk tanya, kata ni roh balik, kalau mayat mati hancur, kemudian roh nak balik ke badan macam mana dan sebagainya. Tuan-tuan, alam mereka lain daripada alam kita. Lain. Alam barzakh ni lain. Kita tak boleh nak khayalkan bagaimana manusia dibangkitkan ketika hari mahsyar kelak. Tulang pun semua dah berulang, pun semua dah hancur dah. Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat seperti mana yang dia nak. Dia buat apa yang dia nak. Jadi kita tak boleh khayalkan macam mana. Jadi kalau orang mati, roh dia nak pergi kat mana? Dia kembali kepada jasad. Jasad tu duduk mana, dah hancur semua dah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentangnya. Cukup. Pasal kita ta'amuk dalam benda ni, kita guna logik akal, lalah kali tu tak ada berbuat sekalian. Habis lagi kita jadi menolak azab kubur. Macam mana seseorang tu dikenakan azab kubur? Disoal jawab oleh malaikat kalau sekiranya mayat dah dimakan oleh 5 ekor ikan jos. Makan tangan separuh, kau ni makan perut separuh, lepas tu kau ni pi lautan Pasifik, pi Atlantik, pi sana, pi sini. Lagu mana? Tapi dia akan ditanya ada soalan oleh malaikat. 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, tetap ditanya walaupun dia kena makan ikan jos. Bagaimana keadaan daripada ketika tu? Tu alam dia lain. Jangan fikir dengan akal kita, tak capai akal kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, wallahu a'lam.